Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan topik 3 mengenai kepentingan privasi dan pengawasan di Malaysia, termasuklah bagaimana ia melibatkan individu, pekerja dan kerajaan. Privasi adalah hak individu untuk melindungi maklumat peribadi daripada disalahguna. Dalam dunia digital hari ini, maklumat seperti nombor kad pengenalan, lokasi dan sejarah pengguna internet mudah diakses melalui aplikasi atau media sosial. Di Malaysia, Akta Perlindungan Data Peribadi pada tahun 2010 atau PDPA menetapkan syarat bagaimana organisasi boleh mengumpul, menyimpan dan menggunakan data peribadi. Contohnya, syarikat telekomunikasi tidak boleh menjual data pelanggan tanpa kebenaran dan pengguna boleh meminta akses atau menghapuskan maklumat mereka. Pengawasan merujuk tindakan memantau aktiviti individu atau organisasi. Terdapat beberapa jenis pengawasan, iaitu pengawasan fizikal seperti CCTV di pusat belia-belah atau pejabat untuk keselamatan. Yang kedua ialah digital, iaitu memantau aktiviti dalam talian, contohnya sekolah menggunakan perisian atau memantau pelajar di makmal komputer. Dan yang ketiga ialah komunikasi atau memantau panggilan telefon atau mesej, biasanya melalui kebenaran mahkamah untuk tujuan keselamatan dan pencegahan jenayah. Untuk pemantauan aktiviti pekerja pula, majikan boleh memantau aktiviti komputer pekerja secara sah dan beretika untuk meningkatkan produktif dan melindungi data syarikat. Contohnya, perisian seperti Teramik atau Hastaf boleh menjejak laman web yang dilawati. Contohnya, email atau masa yang dihabiskan untuk tugasan. Pekerja harus diberitahu tentang pemantauan ini supaya privasi mereka dihormati dan dipercayai. Pengawasan oleh kerajaan Malaysia juga mempunyai kuasa untuk memantau rakyat dalam situasi tertentu, terutama berkenaan keselamatan nasional atau jenayah. Contohnya, SKMM boleh mengesan penyebaran berita palsu atau digital jenayah seperti cyber. Individu boleh melindungi diri dengan VPN, menyuntik komunikasi atau tetapkan privasi media sosial. Tetapi undang-undang masih membenarkan akses pihak berkuasa jika perlu. Isu etika ini ialah pengawasan menimbulkan isu etika kerana ia melibatkan hak individu terhadap privasi. Memantau tanpa pengetahuan boleh menjejaskan kepercayaan dan moral. Oleh itu, pengawasan harus seimbang antara kepentingan organisasi, kerajaan dan individu, dijalankan secara adil dan tulus. Kesimpulannya, privasi dan pengawasan adalah dua aspek penting dalam dunia digital. Perlindungan data dan pengawasan yang beretika memastikan keselamatan individu, organisasi sambil mengekalkan hak kebebasan warga negara. Jadi, itu sahaja perkongsian daripada saya dan terima kasih. Bye-bye.